Ini design untuk seat bahagian depan dia. Datang dengan half leather seat dengan alcantara di bahagian tengah dan leather di bahagian tepi. Dan armrest untuk kedua-dua kerusi. Ini design untuk bahagian dashboard dia. Datang dengan multifunction steering yang balut leather. Sistem auto cruise dan safety features. Pedal shift. Dengan meter design terbaru dan mileage 21,300 sahaja. Untuk infotainment dia dah datang dengan player GADAS. Dan best untuk kereta ni, dia dah ada sistem 360 kamera. Dan kamera dia memang jelas guys. Dekat sini, control untuk aircon, seat heater, electronic power brake dengan brake hold. Dan bahagian dashboard, datang dengan finishing alcantara sama juga di bahagian pintu. Dengan ruang letak barang di atas, tengah, bawah. Ruang untuk sangkut barang. Dekat sini ada cup holder. Sama juga dengan sini. Charging port. Dengan bahagian tepi dia datang dengan blind spot monitoring. Untuk yang berminat dengan kereta ni, boleh roger je terus. Okay guys, jom kita tengok belah belakang pula.